Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni nak buat sikit reaction video tentang trailer terbaru filem Mercy dah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit reaction video tentang trailer terbaru filem Clap It. Hari tu aku pergi dia punya launching punya ceremony. Okay. Aku dah tengok satu trailer time tu, tapi macam tak menarik pun. Macam mana tahu ni trailer yang lagi okey ke apa. You guys ready? 3, 2, 1. Dan korang semua, this is life and death. This is our new journey. Let's go. Macam trailer yang aku tengok hari tu. Kalau tengok dia punya struktur fizikal dia tu, dia ni nampak orang yang baik tau. Dia bukan orang jahat-jahat ni. Okay, bagi aku try. Kau try. Who are you? Where are you from? Sekarang masalah ni, perempuan tu tak nampak. Kau nak sampai kejap lagi. Aku ni baran orang tu. Rupanya kau yang ambil beg aku Itu punca dia. Mana pula terdapat duit? Dia klepek apa? Dengan duit yang kita ada sekarang ni, dengan Mak Saleh yang mana-mana datang ni, semua benda ni, it's not part of the plan tau. Tak ada benda yang lebih sempurna daripada motorhome kita ni kan. Ya tu, sama dengan trailer itu. Ada pelacur baru. Ramai tu aku tak tahu. Tapi pelacur baru ni bagus. Pasal bos kata modal besar untuk niaga. Berapa? Bukan pelacur. Berapa? Aku dah tengok benda ni hari tu dan aku tak gelak pun. Alright, lepet. Setelah melihat 2 trailer. The first trailer adalah teaser. Lepas tu ni official trailer. I still have no high expectation untuk filem ni. Walaupun ada 3 jejaka yang memang bakal membuatkan ramai wanita-wanita di luar sana bakal pergi tengok wayang di Pawagam. Tapi aku macam dari segi filem tu sendiri macam seems fishy, macam pelik. Trailer ni macam bukan dibuat oleh orang yang buat trailer, faham tak? Dia macam mash up sequence di dalam filem tu. So anyway, we'll give it a try. Nanti kalau dah keluar nanti aku akan tengok dekat program. Apa pandang ni guys tentang filem Clap It? Kalau best aku review. Kalau tak best faham-faham sendiri lah. Okay, apa pandang ni guys? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe ke channel Pihak Pixel. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog yang datang. Thank you.